Bismillah, Assalamualaikum. Cor, jumpa lagi kita dalam video kali ni. Family sihat ke? Okey, Cor. Komen pernah terfikir tak macam mana satu kumpulan yang nampak macam alim gila, yang obses pasal sucinya iman ni kan? Tapi, Deme jugalah pembunuh paling kejam dalam sejarah. Sanggup sembelih orang Islam lain, termasuklah perempuan dengan budak-budak kecil. Macam mana boleh jadi macam tu? Pelik kan? Inilah persoalan besar yang kita nak rungkai sama-sama hari ni. Kita mulakan dengan soalan asas dulu. Siapa sebenarnya Demi ni? Dari mana datangnya Puak Azarikah ni? Senang cerita, Azarikah ni, Demi ni lah puak yang paling ganas, paling ekstrim dalam kalangan Khawarij. Khawarij ni pula ialah kumpulan yang mula-mula sekali berpecah dari umat Islam. Puncanya, politik dan akidah masa zaman fitnah besar dulu. Ketua Azarikah ni nama dia Nafi Ibnu Azra. Lepas je dia dengan geng-geng dia keluar dari penjara, terus Deme buat onar, buat pemberontakan. Dan yang seramnya, walaupun si Nafi ni mati awal, fahaman ganas dia tu tak mati. Malah pengikut-pengikut dia jadi lagi dahsyat. Okey, sekarang jom kita bedah siasat senjata utama Deme. Satu senjata ideologi yang Deme guna untuk halalkan semua benda kejam yang Deme buat. Nama senjata ni, takfir. Jadi, macam mana Deme boleh halalkan darah sesama Islam? Jawapannya, satu perkataan je, takfir. Maksudnya, senang je. Deme tuduh orang Islam lain sebagai kafir atau murtad. Bila dah kena cop murtad, faham-faham je lah, nyama jadi taruhan. Kami bayangkanlah betapa beratnya tuduhan ni, dan inilah alat yang Deme guna untuk buat apa saja Deme suka. Kat sini nampak jelas beza langit dengan bumi, Cor. Bagi kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang Islam buat dosa besar, dia masih Islam. Kena bertaubat, tu je. Tapi, untuk Azarikah ni, hidup. Kalau Komeh buat dosa besar, auto murtad katanya. Dan bila dah cop murtad, apa jadi? Darah Komeh halal, harta Komeh pun halal untuk Deme rampas. Komeh nampak tak betapa bahayanya benda ni? Satu dosa je, terus jadi tiket untuk membunuh. Habis tu, siapa je yang Deme cop murtad ni? Senang cerita, semua orang yang tak sebulu dengan Deme. Tak setuju dengan Deme, murtad. Tak nak pindah masuk kem Deme, murtad. Pemerintah tak ikut cakap Deme, pun murtad. Pendek kata, kalau Komeh bukan geng Deme, Komeh adalah target Deme. Dengan senjata takfir tu, kumpulan Azarikah ni terus melangkah lebih jauh. Deme bahagikan dunia ni ikut kepala Deme sendiri. Dalam otak Deme, dunia ni ada dua bahagian je. Satu, kem Deme. Dua, semua tempat lain kat dunia ni. Mana-mana tempat yang Deme tak kuasai, Deme panggil Dar al-Kufr atau Dar al-Harb. Maksudnya negeri kufur atau negeri perang. Dan semua orang yang tinggal dalam negeri perang ni sah untuk diperangi dan dibunuh. Dan inilah hasil paling ngeri dari fahaman sesat Deme ni, Yoyak. Satu doktrin nama dia istiqrat. Maksudnya apa? Pembunuhan secara rambang. Tak ada beza dah. Orang Islam yang tak sealiran, wanita, budak-budak kecil yang tak tahu apa-apa, semua jadi mangsa. Na'udzubillahi min zalik. Jadi, nak fahamkan lagi, dalam fikiran Deme, Komeh tak boleh duduk tengah-tengah. Tak boleh jadi neutral. Kalau Komeh duduk je dalam kawasan yang Deme label Darul Kufur, perbuatan tu sendiri dah dikira kufur. Jadi, Komeh ada dua pilihan je. Tinggalkan semua dan sertai Deme, atau jadi musuh dan tunggu masa untuk diperangi. Kalau Komeh rasa perkongsian ni ada manfaat, kalau sudi, bolehlah like, subscribe dan share. Okey, apa yang menariknya dan menakutkan ialah macam mana cara berfikir kuno ni boleh jadi macam satu virus yang masih wujud sampai sekarang. Pemikiran ekstremis macam ni lah, Cor. Virus yang paling bahaya. Sebab dia tak serang dari luar, dia hancurkan dari dalam. Dia pecah belahkan umat, dia buat kita gaduh sesama sendiri, dia halalkan darah saudara kita dengan nama agama. Inilah yang mencemarkan nama baik Islam. Agama yang sepatutnya bawa rahmat. Kita kena pegang benda ni kuat-kuat, cu. Ekstremism tak kiralah terlampau kanan ke terlampau kiri, ia adalah benda asing dalam Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW ni asasnya adalah keseimbangan, kesederhanaan dan rahmah, bukan kebencian dan permusuhan. Jadi, soalan paling penting, macam mana kita nak benteng diri kita, keluarga kita dari dijangkiti virus pemikiran bahaya ni? Jalan keluarnya, Cor, adalah ilmu. Pertama sekali, tolak kejahilan. Lawan semua cerita-cerita yang nak suruh kita benci dan berpecah. Kedua,
kita wajib cari ilmu yang betul. Belajarlah dari sumber yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, ikut pemahaman para ulama yang lurus jalannya, iaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, sentiasa cari jalan tengah. Ingat, Islam ini agama wasatiyah, agama yang seimbang. Dan ini adalah intipatinya. Semua amalan kita, solat, puasa, zakat, semuanya takkan ada nilai kalau tapak akidah kita salah. Bayangkan bangunan, kalau tapaknya retak, runtuhlah semua sekali. Macam tu juga dengan amalan kita. Akidah kena betul dulu, baru amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, teman nak tinggalkan komen dengan pesanan ni. Jangan pernah penat, jangan pernah jemu mencari kebenaran. Jangan biarkan diri kita selesa dalam kejahilan. Sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang ikhlas hatinya mencari kebenaran, dia pasti akan tunjukkan jalan. Tugas kita cuma satu, terus mencari. Alhamdulillah. Ingat jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.